Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Syafia binti Suhaimi, berumur 13 tahun dan bersekolah di SMK Taman Widuri. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang saya telah baca dan ianya berjudul Biar Ku Ajari Cinta Pertama. Buku ini diterbitkan oleh Kadoka Gempak Star Sindrom Berhad dan diterbitkan pada tahun 2023. Penulis buku ini pula ialah Mashiro Oki dan helaian muka suratnya ialah sebanyak 106 muka surat. Dan beginilah kulit depannya. Okey, baiklah, saya akan mula menceritakan sedikit sebanyak cerita yang ada di dalam buku ini. Buku cerita ini mengisahkan tentang seorang pelajar lelaki yang bernama Tsubasa dan seorang pelajar perempuan yang bernama Ayu. Tsubasa ni seorang pemain baseball yang terkenal di sekolahnya, manakala Ayu pula hanyalah seorang pelajar biasa sahaja. Mereka berdua adalah sahabat yang paling rapat dan boleh dikatakan sebagai sedang hangat bercinta. Pada suatu hari, sekolah mereka mengadakan aktiviti karnival taman hiburan. Ayu berminat untuk mengajak Tsubasa pergi bersamanya. Malah, Tsubasa berkata bahawa dia sangat sibuk dan mencipta pelbagai-bagai alasan. Lalu, Ayu berasa kecewa lalu membuat keputusan untuk pergi bersendirian. Sedang Ayu leka memerhati suasana di sana, di taman hiburan itu, Ayu terlihat kelibat Tsubasa dan seorang perempuan yang tidak dikenali sedang berpegangan tangan di taman hiburan itu. Setelah Ayu melihat keadaan tersebut, Ayu berasa sangat sedih, kecewa dan marah. Moralnya, janganlah mudah percaya dengan seseorang itu, walaupun dia baik dengan kita. Dan juga, utamakan pelajaran dahulu sebelum bercinta. Dan juga, lelaki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram berpegangan tangan. Sekian, terima kasih.